Okay, first kali bomba ni memang minat saya. Daripada saya kecil lagi memang saya suka tengok jentera bomba waktu tu kan. Nenek nak sunat apa semua. Semua. So minat tu bermula dekat situ. Bila saya dah masuk sekolah menengah apa semua tu, saya join kadet bomba. Dan kat situ lagi mendalam. Alhamdulillah rezeki saya dapat menjadi seorang anggota bomba. Start saya masuk bomba tu, orang kata rezeki saya pun meluas dan berkembang. Dulu saya bukannya seorang penyanyi, tapi bila saya masuk bomba, saya mula serius untuk menyanyi sehinggalah saya sekarang ni berdiri dalam industri yang macam tu. So kenapa saya nak kena pilih salah satu sedangkan saya boleh buat dua-dua? Sukar tak untuk bagi masa? So far Alhamdulillah okey. Kerja office hour dan show weekend malam. So benda tu dia tak clash lah. Cerita sikit pasal awak punya lagu raya. Walaupun dah lepas raya mungkin dia satu momen yang bermakna because berduet dengan arwah your dad kan. Kenapa memilih lagu raya sedangkan you boleh pilih lagu komersial untuk berduet? Sebenarnya idea ni datang daripada kan? Sebab waktu tu time sebelum puasa lagi kita nak prepare untuk musim raya. So saya fikir lagu apa yang sesuai kan. Lepas tu dia orang kata, apa kata buat lagu Cinta di Hari Raya. Saya Cinta di Hari Raya arwah dah bawa lagu tu. Kalau saya bawa balik lagu tu, dia benda tu tak ada kelainan. Saya macam tak okey. Lepas tu bila sit down kan, fikir-fikir balik apa semua, dia orang kata kita buat duet nak, dia kata macam tu. Duet macam mana? Kan, duet macam mana? Dengan siapa? Dia kata dengan arwah. So kita tak tahu benda tu caranya macam mana. Tapi bila diorang check balik, dia kata file yang lepas masih ada. So kita boleh pakai ni, just top up suara saya. Lagipun waktu tu musim raya, yang kita tengah fokus pun untuk lagu-lagu raya. So kita cuba dengan lagu tu dulu. Lagipun kata rezeki time tu memang file tu masih ada. Dan kalau nak buat lagu lain mungkin ada kekangan lain. Contohnya betul. Ada simpanan proses file ke tak kan? Lepas tu dari segi publishing tu macam mana. So far okay Alhamdulillah. Untuk lagu sendiri yang paling latest lagu Sepi tu lah. Tapi sekarang ni dalam proses untuk next song lah. Untuk cari material semua kan. Lama juga ada lagu sendiri tu.